Kita nak mikot kat sini. Kita nak Ornul Manazil. So kita nak siap-siap tukar pakai ihram. Kita ada juga Al-Ustad As-Safatullah. So kita akan tukar lah. Kita kain ihram. Tu ada men's toilet kat bawah sana. Wangi mandi yang toilet. Ada tempat mandi. Dia ada tempat mandi. Mandi kat sana. Ni tanya dia. Okey. So sekarang ni kita dah siap. Ni pakai ihram. Kita mikot dekat Ornul Manazil. Okey. So untuk kita buat umrah kedua lah. So ni di kawasan Ornul Manazil lah. So kita nak buat umrah kedua pula. So doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi pakai kain ihram. So kita solat kat sini, solat sunat. And then next kita akan mikot untuk umrah kita yang kedua. So tu kita punya hotel tu kalau nampak tu. So kita nak buat umrah. So kita just turun daripada hotel, jalan kaki je. So kita tunggu bas. So bas ni, daripada bas ni dia akan bawa kita ke Masjidil Haram lah. Ke sana Masjidil Haram. So mudah. Kalau nak balik pun sama, kita ambil je bas daripada Masjidil Haram sampai ke sini dan kita turun je. Lebih mudah. Okay, so ni bas So kalau dekat kawasan ni kita ambil je bas. Dia setiap berapa saat, berapa minit je dia dah ada bas. So kita naik bas ni, dia akan bawa ke Tanah Haram. Free saja, tak payah bayar. Okay, so kita turun je daripada bas dan kita dah boleh start berjalan ke sana lah, ke Masjidil Haram ke sana. So ni dia punya bas dan kita turun kat sini. Okay. So ni kita nak ke Sa'i, Safa ke Marwah. Okay, so ni laluan dia. Nak ke Bukit Safa ke Bukit Marwah. Allah